Arik kena tackle tapi ref tak bagi foul. Arik dah buat macam ni tadi. Nampak macam tumit dia. Oi, minta tukar lagi ya. Oi, Arif minta tukar. Oh, MVP kita. Aduh, injet pula. Awal lagi ni. Baru 5 minit. Haikal Azim ganti. Baru 5 minit. Boleh. Kan. Player Malaysia. Tukar baju lah. Wama. Substitution for Malaysia, player number 12, Arif Aiman, replaced by number 7, Faisal Hala. Ada gol ni 3-6 sekarang. 0-0 game. Aku pun dah mengantuk. Biasa lah Malaysia. Second half pun nak skor. Jangan jadi cari tu lah. Kena perlukan Nepal skor dulu baru boleh skor balik. Kalau dia skor ni mesti dia siu tu.